Berapa jumlah simpanan emas setiap orang patut ada? Sebelum tu save dulu video ini untuk rujukan anda. Bagi penyimpan emas yang berilmu, mereka simpan emas bukan sekadar untuk tujuan simpanan dan pelaburan, tapi sebagai benteng kekayaan. Apa maksud benteng kekayaan? Emas adalah satu-satunya aset yang tak ada dalam rekod kewangan. Tak ada siapa yang tahu berapa banyak simpanan emas yang kita ada. Sebagai contoh, jika sekiranya anda jatuh bankrupt, emas tak boleh dibekukan oleh kerajaan sebagaimana aset-aset yang lain. Maka emas boleh jadi benteng yang terakhir kekayaan kita dan keluarga, insya-Allah. Majoriti pakar kewangan di Malaysia dan seluruh dunia sarankan kita simpan sebahagian aset dalam bentuk emas, sekurang-kurangnya 10% sahaja. Ini kerana nilainya terjamin atau tidak terjejas walau apapun keadaan ekonomi dan politik sesebuah negara. Maksudnya, jika anda ada simpanan 1 juta, jadi 10% daripada 1 juta adalah 100,000, alihkan ke dalam bentuk aset emas. Kalau anda belum ada simpanan aset emas, anda kena tukar cepat-cepat ke dalam bentuk emas. Anda boleh tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bantu anda sebaiknya, ataupun isi beg biru dekat bawah. Jemput follow dan komen untuk lebih banyak ilmu kewangan dan emas.